Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafizah dari Rafizah Habiku Crochet. Seterusnya kita akan sambung bahagian kedua. Baris 15 saya belum sambung sebab kat sini kita akan tukar warna jingga, dan kalau yang dah siap ni kedudukan kita untuk sambung 4 yang sini. Dan di hujung kaitan nanti baris 16 ni akan tambah 2 lagi warna jingle. Total double crochet kat sini adalah 6. Sambung dulu. Empat double crochet jingle. Tukar warna. Yang ni kita nak 4 double crochet. Tukar warna, nak 2 double crochet jingga. Tukar warna, kita nak 20 double crochet warna kelabu, warna pertama. Belas 20. Tukar warna, ambil jingga, 2 sahaja double crochet. Tukar warna, dua double crochet. Tukar warna. Sini 20 double crochet. Dua 20 tukar warna. Tarik sikit. 2 double crochet. Tukar warna lagi. 4 pula. Tukar warna, dan saya akan habiskan 2 dulu double crochet di sini. 1 2.
sama saja sebab dia saya buat 2 di sini. Sebabnya lepas ni bila penanda hijau ni, ini adalah peringatan untuk kita mula kait, bermula langkah permulaan setiap baris kita ni. Jadi 2 berakhir di sini. Lepas tu sambung pula 4 macam yang ada ni, cukupkan dia jadi 6 di sini. Terus saja ulang kait baris ke-16 kita ni sampai ada 2 lagi warna jingga di sini. Saya dah sambung untuk baris ke-16 warna jingga ni, dan kita akan beralih ke baris 17 seperti mana yang ada di sini. Kita akan mula 4 double crochet warna jingga dan seterusnya. Dan untuk makluman semua, ini sahaja motif kita. Selebihnya kanan kiri di sini adalah satu warna pertama. Dan bila siap 4 ni, di hujungnya nanti cukupkan tambah lagi 2 double crochet. Double crochet saja warna jingga. Tukar warna, 2 double crochet, tukar warna pula, 2 double crochet juga. Tukar warna pula, 2 double crochet, tukar warna lagi, 2 double crochet juga, tukar warna. Yang ni kita nak 16 double crochet warna kelabu untuk penjuru. Tukar warna, kita boleh baca juga dari sini sebenarnya. Sini kita akan ulang yang ni, 2 jingga, 2 kelabu, 2 jingga, 2 2 2, 2 jingga, 2 kelabu, 2 jingga, 2 kelabu, tukar lagi, 2
Berikutnya tukar warna, buat 2 sahaja double crochet. Satu, 2. Saya berhenti di sini. Alasannya sebab dia sama 2 di sini, dan terus sambung kait di sini ikut cara kait bermula daripada sini, dan hujungnya nanti akan ada 2 double crochet warna jingga. Baik, kita rujuk kepada contoh yang dah siap ni, kedudukan kita sekarang yang dah siap kat sini, yang kita kait, yang sedang kita kait ni, yang dah siap ni di sini kedudukan dia. Jadi kalau kat sini tentu kawan-kawan boleh agak. Untuk motif ni kita akan ulang kait yang ni. Dan sama juga yang ni, kita akan ulang kait yang ni. Dan untuk yang sini, bermula pada sini sampai atas ni, baris ke-22, kita akan ulang kait yang sini sampai sini. Okey, secara mudahnya saya sediakan panduan untuk mudahkan kerja kita semualah. Boleh rujuk panduan saya sediakan. Dan kita jumpa di baris yang ke-22, siap 22. Baris ke-22 saya dah cantum tu. Jadi sekarang kita akan beralih ke baris berikutnya. Warna jingga, benangnya boleh dipotong, dan kita terus dengan warna pertama, warna kelabu kita untuk 3 baris berikutnya. Beg yang dah siap ni, kalau kita perhatikan kat sini, sama kedudukannya yang kita sedang kait di sini. Jadi lepas ni dengan warna pertama, terus saja kait 3 baris, kait habis 3 pusingan ni dengan kaitan double crochet. Penutup baris ke-25 dah ni, 3 baris yang kita kait ni. Okey, boleh potong benang. Buat kemasan. Sini. Selesai di sini. Badan beg yang dah siap. Ini yang tadi, yang terakhir. 4 sisi dengan 4 motif yang samalah.
beralih kepada pemegangnya pula. Yang ni saya dah siapkan satu untuk permulaan, tapi belum cantum di belakang. Ini konon-kononnya kalau siap cantum lah. Tempat kita mula dan akhir. Jadi yang ni saya terus kait daripada sini sebab nak jimatkan masa. Lepas kait beg ni terus saja sambung benang dan kita terus kait guna Tunisian stitch. Ini sebelahnya. Okey, kalau dicantum dan kita akan ke sebelah lagi satu, kait daripada sini dan akan bawa ke belakang. Yang ni tempat mula-mula kita kait dan akhir kaitan kita. Saya terbalikkan, ini bahagian atas, ini bahagian bawah. Samakan dengan yang belakangnya tu, nak memudahkan tunjuk pada kawan-kawan kat mana kita kena tanda. Terus balik ya. Okey. Jadi di sini petak sini dengan petak yang kita buat ni, dari petak atas ni, petak atas ni 3 baris ni kira 6. 1 2 3 4 5 6. Okey, di sini kita akan mulakan kaitan Tunisian stitch untuk pemegang kita. Okey, saya simpul dulu benang yang kita nak sambung ni. Terus saja. Kita nak 6 kaitan sahaja. 6 stitch kat sini. Satu, kita kira 1 2 3 4 5 6. Ada 6 loop pada jarum kita dan kaut. Lepaskan dua-dua, 5 kali lepas 1, ambil 2 lagi, 2 3 4 5. Berikutnya kita akan kaut, kita akan kait dalam sini. Nampak tegak-tegak ni, kita akan masukkan jarum di situ. Ni kira sebagai 1. Kena ada 6 jugalah. 2 3 4 5 6. Hujung sekali dan ambil terus dengan yang belakang. Sebabnya kalau kita ambil depan saja, kaitan kita nampak berlubang. Okay. Macam tadi juga, lepaskan dua-dua 5 kali. 1 2 3 4 5. Ulang lagi. Ni yang kedua. 3 4 5, yang terakhir 6. Dan buat sampailah cecah ke baris, saya anggap baris ya, baris yang ke 80. Saya anggap baris tu bila jumpa yang tegak ni. 1 2 3. Itulah saya anggap baris. Cukup panjang yang kita nak ataupun 80 baris tadi, kita akan tutup guna kaedah sama juga, tapi kita akan slip stitch.
rajin sekali. Boleh potong. Bagilah ada lebihan sikit benang kita ni. Selesai situ dan kita akan sambung pada beg pula. Ini pemegang yang kita kait tadi. Jadi kaedahnya sama juga. Kalau ingat tadi, selepas petak baris yang ni, kita ambil 6 ke sini. Dan sama juga di sini, selepas petak yang ni, baris yang ni bawa 6 ke sini. Jadi maksudnya mulakan di sini. Atas hujung ni naik dan mulakan di sini untuk kira-kira pertama kita. Kita akan guna 6 stitch lah bila kita sambung nanti. Maksudnya lagi satu, benang ni akan bermula di sini sambungannya. Dan buat juga sebelah lagi satu. Ambil sini dan kira 6 petak ke sini. Untuk pasang pemegang ni, saya letak lagi satu penanda untuk cukupkan kaitan kita 6 kat sini. Sebab kalau kita terlepas dia jadi tak ngam, tak masuk satu kaitan, dia tak bertemu. Kaitan ni dengan kaitan ni tak bertemu. Jadi terus saja jahit dan sebelah lagi satu pun selesaikanlah jahitan kita. Baik, selesai sambung pemegangnya. Ini yang tadi dan ini yang mula-mula saya kait. Sekarang boleh buat kemasan mana yang belum digunting apa tu. Hampir terlupa saya, beg ni saya kait permulaan dan hujung kaitan kita setiap baris tu di tengah-tengah motif kita ni. Sebabnya bawah ni tadi saya tak potong benang, tapaknya tak potong benang. Kalau kawan-kawan tak nak buat macam ni, boleh je potong benang lebih kurang di sini dan mulakan dan akhiri kaitan lebih kurang di sinilah. Cuma pastikan tidak terusik tempat kita nak letak tali. Contohnya kalau buat sambungannya di sini, akan susah di sini nanti, tak kemas. Dan beg ni juga saya tak letak alas dalamnya, dan pemegang pun saya tak letak alas. Jadi kawan-kawan bolehlah tambah untuk bagikan untuk bagi beg ni nampak lagi tegak. Dan inilah hasilnya setelah bertungkus lumus menyiapkan mengait beg kait anyaman ni. Dan dalamnya tu saya isi benang kait, dan beg ni bila kita letak alas, dia tak boleh tampung berat yang lebih lah. Harap-harap kawan-kawan dapat menyiapkanlah beg ni dengan jayanya. Bye.